Assalamualaikum. Saya berada di rooftop. Rooftop apa ni, Mi? Belton Resident. Dekat Bennington Resident dekat Setapak. Setapak eh? Setapak. Berada di rooftop you all. Tekad yang ke-39 ni tadi. Rooftop. Ha. Very the high you all. You all nak tengok bawah sana. Dan di atas ni dia ada tempat permainan untuk kanak-kanak yang sangat riang-riang ria. Nah, lihatlah tu anak-anak ai riang-riang ria. Jom. Ya. Kita lari. Jadi saya ada dekat Bennington. Apartment Bennington tak? Kondo. Resident. Jom kita tengok tempat. Ni, jom. Ni. Sama-sama ada tempat untuk lepak-lepak lah. Ni macam tempat untuk santai-santai macam itulah. Okey, jom. Sana. Tempat yang kedua pula. Ni kursi bertimbang. Dah terbalik gitu. Ada dok. Kursi bulan macam-macam warna ada. Okey lagi jom. Hujan ke? Suasana dia dari tingkat atas. Bennington. Adik, lagi kat sana pula. Tu ada satu. Sana ada satu. Satu dia ada orang lain tak apa. Jom, kita pergi ke tempat lain. Santai ya, tak payah sini je. Okay, bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Saya hari ni ada dekat apartment Bennington Resident. Bennington Resident. Bennington Resident. Okay. Ni rooftop dia. Sangat menarik. Sesuai untuk lepak-lepak. Okay, kita tengok apa yang ada atas ni. Jom. Ni kursi dia untuk orang nak ini. Ni macam gini. Okay, dia ada lagi jatuh. Jom jatuh. Gergasi. So, you boleh main kat sini. Okay, dia ada lagi tempat lepak lagi. Sini. Ada tempat yang untuk bertelur. Ya. Sekarang ni saya ada ke hotel Bennington. Ada kakak lambat. Lampat, dek, lampat. Wah. Siapa?
Kecil. Kecil. Kecil dia. Kecil. Kecil. Nampak tak tu? Ha, tu nama hotel dia. Apartmen dia.